Pasien tu, yang haji tu hilang. La ilaha illallah. Ilah. Pakcik ni fahal. Dia lagi. Apa nak jadi ni pakcik? Wallahi cerita ni bukan diada-adakan. Subhanallah. Dia lagi. Aha. Boleh tanya isteri saya saksi, mak mertua saya saksi. Dia lagi. Kita orang kan mutawif macam ya Allah macam mana ni. Call apa? Bos lah, bos tentu Bushrah Holidays. Encik Rahim juga nama dia, Encik Rahim apa semua. Encik Rahim pun call orang-orang mutawif, petugas-petugas yang ada di Jeddah juga, minta tolong datang. Dia Ustaz Luqman time tu. Ustaz Luqman dia senior lah dalam Bushrah, dia paling tai long sekali lah. dekat apa mutawif Bushrah ni. Dia kebetulan dekat situ, dia yang tolong. Dia bawa jemaah lain tapi dia tolong datang airport, dia cari. Kita orang rasa macam dekat airport kot, sebab dia nak balik kan. Dia tak nak dekat hospital, cari kat airport. Lama berapa jam tak tahu. Jumpa kat airport. Nasib baik jumpa. Lepas tu cakap kenapa Haji lagi daripada hospital semua, saya nak balik. Dengan pakaian hospital ni? Ya tak tahulah, tak tahu keadaan dia waktu tu macam mana, sebab saya tak saya handle jemaah kat hotel waktu tu kan, nak balik. Tu jumpa balik apa semua. Kita jumpa semua macam Haji okey tak ni, kata okey saya nak balik. Kata tak apalah, kita bawa je lah dia balik. Dia pun nampak dah stable. Mungkin dah masuk air, masuk ubat ke apa semua waktu tu. Kata bawa lah balik. Kita pun masuk flight apa semua. Saya gaji Haji betul ke ni? Betul Ustaz, betul. Saya okey, jangan risau. Kita pun ya Allah berdeburnya hati aku ni kan. Satu hal aku nak balik ni Hilang akak. kat tempat orang lah. Anak kita dah long life apa semua kan. Memang anak tak sihat betul lah. Dan tu umur setahun baby lagi. So macam balik. Dipendekkan cerita, alhamdulillah Allah mudahkan sampailah Malaysia. Esok lusa tu anak saya masuk hospital. 2 minggu warded. Sakit apa Ustaz? Sebab satu anak saya kecil, baby kan. Lepas tu kat sana musim sejuk. Mungkin sejuk dia tak tahan satu. Satu lagi mungkin anak saya kat sana dia ada minum susu unta. So tak sesuai dengan badan. Susu unta ni dia ada bahayanya sikit sebab dia ada MERS-CoV tau. Unta yang tak sihat ni. Unta apa? Unta baby ke unta betina? Tak ingat lah. Ada lah unta spesifik dia. Susu dia tu dia bahaya. Ada risiko boleh kena MERS-CoV. Middle East Respiratory COVID, tapi yang Middle East punya. COVID Arab lah mungkin. Bahayalah tu. Bahayalah. Memang lagi teruk pada COVID kita lah. So anak saya waktu pergi tu terus dia ingatkan MERS-CoV tu, dia isolate, ward berasingan, Dia kuarantin terus. kuarantin terus. Isteri saya je boleh jaga, hospital kerajaan je. Lepas tu saya tak dapat nak tengok. Saya datang bawa pamper, bawa tu je lah setiap hari kan. Tak boleh nak ziarah sangat. 2 minggu anak saya masuk air apa semua. Memang yang tu ujian lah. Ujian tu.